selamat pagi semua. Semua dah bangun hari ni? Dah gosok gigi? Teacher harap semua dah gosok gigi, dah mandi, dah pakai baju yang bersih. Okey, hari ni kita nak buat tugasan yang mudah aja. Okey, iaitu tugasan yang memerlukan semua mempunyai kertas. Apa-apa kertas saja di rumah, sama ada surat gambar ke, kertas A4 ke, apa saja. Iaitu tugasan hari ini supaya tangan awak, jari jemari awak kuat. Nanti pandailah tulis. Boleh tulis cantik-cantik kan? Boleh gunting. Tapi sebelum awak tulis, sebelum awak menggunting, jom kita kuatkan otot-otot jari kita. Jom kita buat aktiviti ni. Okey, jadi kita ambil lah apa-apa saja kertas di rumah. Contohnya kertas A4 berwarna, A4 putih. Ya, apa-apa saja kertas-kertas yang tak guna pun boleh guna untuk aktiviti ni. Surat khabar, majalah, apa saja. Okey. Okey, apa yang teacher nak awak buat hari ni? Okey, ambil sekeping kertas yang okey sikitlah, maksudnya bersih. Kita lapik dulu ya. Letak dulu di atas meja ataupun lantai. Okey, kemudian kita akan merenyuk kertas dan menggumpal supaya menjadi kecil ke? Kecil, jangan terlalu kecil lah. Okey. Contohnya macam ni. Okey. Alright. Macam ni. Okey, nampak? Kita letak. Buat lagi banyak-banyak. Gunakan jari, tekan kuat-kuat. Kuatkan otot jari masing-masing. Letak. Ambil pula warna lain ataupun kertas yang lain. Renyuk lagi, renyuk lagi. Okey? Dan lagi. Semua boleh buat tak macam ni? Senang aja kan? Siapa yang dia tak boleh buat tu, mesti jari dia lemah. Tak naklah jari lemah-lemah, nanti tak pandai tulis bila kita nak masuk sekolah. Okey. Jangan ambil hujau pula lah. Renyuk lagi. Okey. Kemudian ni dia. Nampak? Banyak tak? Banyak kan? Banyak kan? Okey, lepas tu teacher nak apa yang perlu awak buat selepas ini ialah, sekejap teacher siapkan sikit lagi. Kalau dapat buat lagi banyak, lagi hebat. Sekejap tahu. Okey. Nampak? Sebesar macam ni. Okey? Okey, sekarang kita letak kat tepi. Okey. Apa yang awak perlu buat selepas ini ialah kita nak membuat corak ataupun gambar ke objek ikut suka hati. Menggunakan apa? Kertas yang telah awak renyukkan, gumpalkan ini. Okey? Baik. Kita nak buat corak apa ya? Okey. Cuba kita susun. Corak apa teacher nak buat ni? Okey. Ikut suka hati ya, bebas. Nak buat corak macam mana pun boleh. Dah siap satu corak. Cantik tak? Okey, dah siap satu corak. Suruhlah mak snap gambar, angkat sikit gambar kan? Okey, mari kita buat corak kedua. Berapa corak yang awak boleh buat? Okey, cuba lagi ya. Saya nak letak ni kat sini. Okey. Corak apa ni? Corak apa ni? Corak apa? Bunga. Bunga tak cukup kelopak. Sebab teacher buat dia sikit je kan. Awak buat banyak-banyak Nanti banyak corak boleh buat. Contoh dia, kita boleh buat rumah. Kita boleh buat bola. Apa saja nanti dah siap. Ambil gambar, sharekan dengan teacher. Boleh buat tak?
Okey, jadi teacher harap semua dapat buat aktiviti ni hari ni. Dan teacher ucapkan selamat belajar. Bye-bye.